Nasi kalau-kalau mak. Ni kena kenalan. Hari ni nak kenalan lah. Belah Kedah. Rambut anggur daging kan. Daging hitam. 3 hari tak kena. Gemar dah. Daging potong pok dengan tulang rebus. Sini saya tahan daging kuah campur telur rebus ya. Dan nasi lah macam tu. Dia tak ada ayam goreng kan? Ayam goreng boleh ayam goreng tapi kurang ni panggil lagi. Kuah banjir. Saya tak apa dengan ni. Ni saya tak daging masak hitam, tulang rebus, kuah banjir. 3 hari dah tak kena. 3 hari Dia dah main seru. Kalau aku main nasi lan, aku akan telur mata, limpah dengan tumak ikan. Kat dalam peruda ni, dia ada getah dia ada warna merah. Dia pakai getah merah untuk balut dia punya lauk dia. Siapa nak bungkus. Tak percaya yang pergi tengok. Ada beza. rahsia. Ada merah, ada hijau, ada oren. Rahsia setiap kali getah ni rahsia. Setiap getah ada rahsia dia. Dia tengok dari segi elastik dan ketebalan nasi kandang tu. Kalau nasi kandang tu dia betul-betul padat, dia akan guna getah dia warna merah ni untuk kuatkan supaya kuah tu tak tumpah. Kalau takat kalau hangpa pergi kedai nasi jampong, dia tak ada guna getah merah dengan getah warna hijau. Dia guna getah oren lah sebab dia boleh tarik panjang. Yang ni dah dia tak boleh tarik panjang sebab dia grip. Dia grip tu gambar. Dia takut kuah campur yang hitam buh tu takut meleret kat pagar motor. Abang dah faham tu main nak tengok. Aku sedetail-detail tu tengok. Sebab apa? Sebab tu ilmu kandartologi. Aku nak ajak apa? Ni yang tengok aku makan ni habis. Salah bos. S ke 8 pun tak tahu. Tangan pun tak bersu ni. Punya su ni tengah layan ni hai. Sudah injek. Odeng. Getah. Tak warna merah. Getah merah.